Ma'had Al-Mustafa menembusi dunia akademik dan kefatwaan. Sejak penubuhannya, berkat keikhlasan para asatizah dalam berkhidmat kepada ilmu, Ma'had Al-Mustafa semakin dikenali di pelbagai institusi keilmuan di tanah air. Pada 10 Julai 2025 yang lalu, guru yang dikasihi Al-Mukarram Ustaz Abdul Manan Lubis bin Kasri telah dijemput sebagai ahli panel dalam Festival Turath Islami Selangor. Forum tersebut bertajuk Tradisi Pengajian Alam Melayu dan beliau telah bergandingan bersama mantan Mufti Wilayah Datuk Profesor Madya Dr. Lokman serta Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin. Dalam sesi itu, mereka telah berkongsi pandangan, pengalaman dan nasihat berharga tentang usaha mengangkat martabat tradisi pengajian alam Melayu yang sekian lama menjadi tunjang keilmuan di rantau Nusantara. Yang disebut komuniti tadi tu mewarnai ataupun memberi pengaruh kepada masyarakat kat luar, sehingga kalau ada apa-apa yang tak kena dapat ditegur. Dan pada zaman dulu kita lihat masyarakat semua sangat menghormati kata Tuan Guru. Benda itulah yang sekarang kita rasa agak berkurang, dan dengan usaha-usaha festival ni nak hidupkan kembalilah budaya tu. Ustaz Abdul Manan Lubis bin Kasri juga merupakan tokoh yang menjadi perintis dalam memperkenalkan konsep Bahsul Masail di Malaysia. Tradisi keilmuan ini kini telah berkembang luas dan dilaksanakan di pelbagai institusi agama. Bahkan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj juga telah bertitah agar Bahsul Masail diadakan bagi merungkai sesuatu perkara yang rumit dengan lebih terperinci dan halus, khususnya dalam isu-isu fatwa yang belum mencapai resolusi yang tuntas. Rentetan daripada titah baginda itu, banyak institusi agama telah bekerjasama dengan Ma'had Al-Mustafa untuk mengadakan Bahsul Masail dalam usaha menyelesaikan pelbagai isu. Natijah daripada Bahsul Masail Kebangsaan yang diadakan pada 5 dan 6 Ogos 2023 di Air Merbau, Melaka, Ma'had Al-Mustafa telah menerbitkan sebuah buku berjudul An-Nadharul Ahfal. Isi buku tersebut telah dibincangkan oleh pakar-pakar dari pelbagai latar belakang akademik. Malah, buku tersebut mendapat perhatian Mufti Selangor, Sahibus Samahah Datuk Setia Dr. Haji Anhar Opif. Justeru, pada 18 Oktober 2024, Jabatan Mufti Negeri Selangor telah menerbitkan sebuah artikel dalam Tawdihul Hukmi bernombor 73 bagi menyebarkan hukum pemakaian telekong tersebut. Tersebarnya artikel itu telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, baik dari kalangan asatizah maupun orang awam. Sehubungan itu, Jabatan Mufti Negeri Selangor telah mengadakan satu muzakarah pakar bagi menyelesaikan polemik tersebut. Setelah itu, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pula mengadakan Bahsul Masail untuk mengeluarkan fatwa berkenaan hal ini.
Bahsul Masail Anjuran Jabatan Mufti Negeri Selangor diadakan pada tahun lalu. Program ini menghimpunkan ramai peserta dari pelbagai madrasah dan pelbagai pondok di sekitar Selangor bagi membincangkan dan membahaskan pelbagai isu semasa. Topik yang diketengahkan ialah hukum bekerja di tempat yang syubhah serta hukum bermain permainan video yang telah dibahaskan dengan penuh ilmiah dan berpaksikan panduan para ulama. Pada 12 November 2025, Ma'had Al-Mustafa telah menjalin kerjasama dengan Universiti Malaya, menjadikannya kali pertama dalam sejarah Bahsul Masail diadakan di salah sebuah universiti di Malaysia. Perbahasan kali ini menumpukan kepada isu jenis-jenis penyakit yang tiada harapan sembuh bagi menilai kebolehan pelaksanaan badal haji menurut hukum syarak. Dalam tempoh kurang daripada sebulan, Ma'had Al-Mustafa sekali lagi berganding bahu bersama Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sebagai anggota bahas dalam program Bahsul Masail yang dianjurkan oleh Bank Simpanan Nasional. Program yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Tenera Bangi ini membincangkan penawaran pembiayaan Islamik kepada aktiviti perniagaan tidak patuh syariah bagi peniaga bukan beragama Islam. Selain itu, karya ilmiah Ma'had Al-Mustafa turut berjaya menembusi dunia akademik. Pada 14 dan 15 November yang lalu, guru yang dihormati lagi disayangi, Ustaz Abdul Manan Lubis bin Kasri, telah dijemput untuk mengadakan daurah fiqh muamalat era digital di Universiti Sultan Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai UNIZA. Daurah tersebut berteraskan buku karya angkatan pertama Ma'had Al-Mustafa yang bertajuk Fahami Muamalat Seharian Anda. Buku ini bukan sahaja menjadi panduan dalam dunia akademik, malah turut dijadikan bahan rujukan bagi pengajian bulanan di Pusat Pengembangan Turath Nusantara, Petaling Jaya. Karya terbitan Ma'had Al-Mustafa kini turut mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Buku bertajuk Al-Qawlut Tam Al-Jami' li Suwar Iqtida'il Ma'mum bil Imam, susunan Al-Fadil Ustaz Abdul Manan Lubis, telah 2 kali dijadikan bahan daurah pengajian di Kahirah, Mesir. Sesi tersebut dihadiri oleh para pelajar Universiti Al-Azhar dan dibentang oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Selain itu, buku terbitan Ma'had Al-Mustafa yang bertajuk Al-Bidayah fil Qawaidil Fiqhiyah turut mendapat sambutan di peringkat antarabangsa. Kitab ini telah dijadikan bahan daurah pengajian di Kahirah, Mesir juga, yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Tajuddin bin Tuan Guru Haji Abdul Wahab, seorang graduan Universiti Al-Azhar.
Lebih mengagumkan lagi, buku berbahasa Arab hasil penulisan anak Melayu tersebut turut dijadikan silibus sebagai pengajian bulanan oleh seorang guru berbangsa Arab iaitu Al-Fadil Syekh Toha bin Abdul Hamid, bekas tenaga pengajar di Ribat Tarim, Yaman yang telah menetap di Malaysia.